Pernah tak terfikir, kalau ada RM20,000 dalam akaun simpanan, emas fizikal macam mana yang patut kita pilih? Ramai yang mungkin rasa keliru bila ada duit tunai banyak dan nak tukar kepada emas. Jadi kalau anda ada RM20,000 dan nak tukar kepada emas, jom saya kongsikan cara terbaik. Sebelum decide nak beli emas fizikal, perkara pertama yang kita kena tahu, apa tujuan simpanan RM20,000 tu? Penting untuk tahu sebab pemilihan jenis emas akan berbeza ikut tujuan. Contoh pertama, kalau tujuan kita nak maksimumkan keuntungan simpanan, pilih 10 dinar yang bernilai sekitar RM21,500. Kalau nak ikut bajet RM20,000, boleh mula dengan 5 dinar yang bernilai sekitar RM10,750 dan tambah gold bar 10 gram bernilai sekitar RM5,000. Kenapa pilih dinar dan gold bar? Sebab kadar spread dinar lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding beli dalam kepingan kecil. Ibarat macam beli barang borong, beli dalam kuantiti besar, harga per unit lebih murah. Contoh kedua, kalau tujuan simpanan untuk tabung pendidikan anak-anak, saya sarankan ambil emas fizikal dalam bentuk gold bar 10 gram. Harga satu keping sekitar RM5,000, jadi dengan RM20,000, kita boleh dapat 4 keping gold bar 10 gram. Kenapa pilih yang kecil? Sebab bila perlukan duit untuk pendidikan, kita boleh jual emas dalam jumlah kecil tanpa perlu jual semua sekaligus. Macam simpan duit dalam pecahan kecil, lebih fleksibel bila nak guna. Jadi, sebelum beli emas, pastikan kita jelas dengan tujuan simpanan. Kalau perlukan bimbingan lebih lanjut tentang simpan emas dengan public gold, tak ada charge yang dikenakan. Daftar percuma je, minimum RM100 untuk aktifkan akaun emas Gap dan kita dah boleh mula simpan emas pertama. Dulu ragu, kini tahu. Jom simpan emas.